Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini Abah ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Aqilah kerana telah dianugerahkan sebagai tokoh murid tahun 2025. Abah sangat bangga dengan pencapaian ini dan Abah doakan semoga Aqilah terus cemerlang di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang membawa kebaikan kepada semua. Ingatlah Aqilah, jaga perlakuan, rendah diri selalu, dan jangan sesekali bersikap sombong. Anugerah ini bukan tanda kita lebih hebat daripada yang lain, tetapi amanah ini untuk kita terus berbuat baik dan memberi contoh teladan kepada rakan-rakan. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua warga SK Morid, terutama kepada semua guru yang telah mendidik dan membimbing Aqilah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tanpa jasa dan tunjuk ajar daripada mereka, kejayaan ini tidak akan tercapai. Semoga Aqilah terus melangkah dengan yakin, beradab dan berakhlak mulia. Abah sentiasa menyokong dan mendoakan yang terbaik untuk Aqilah. Tahniah sekali lagi Aqilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini anak saya Aqilah Zafira telah dianugerahkan sebagai tokoh murid bagi tahun 2025. Tahniah yang setulus hati daripada Mama. Mama sangat bangga dengan pencapaian Aqilah. Jadilah anak yang solehah, yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dan berbuat baik kepada semua orang. Moga Aqilah terus cemerlang di dunia dan di akhirat. Dikurniakan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang indah dan hati yang tenang dalam setiap langkah. Ingatlah, jaga disiplin, jaga solat dan jaga adab. Itulah kunci sebenar kejayaan dan keberkatan hidup. Dan percayalah, Mama sentiasa berada di belakang Aqilah sebagai penyokong yang setia. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah di atas pengiktirafan yang diberikan. Terima kasih kerana memilih Aqilah sebagai tokoh murid bagi tahun 2025. Ucapan terima kasih yang mendalam juga buat semua guru yang telah mendidik dan membimbing Aqilah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian semua. Tahniah sekali lagi Aqilah, teruslah terbang tinggi dengan rasa rendah hati. Terima kasih.